Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Sawadikap, kapung kap. So kami masih lagi melaporkan daripada Bangkok International Motor Show kali yang ke-47 tahun 2026. Untuk pengetahuan anda, di belakang saya ialah Hyundai Stargazer. Kita tahu Hyundai dekat Malaysia ni agak cendu sikit sebab dia tak ada model yang betul-betul mass. Model yang mampu untuk dijual dalam volume yang tinggi sebab kereta dia dipositionkan sebagai kereta-kereta yang harga dia premium lah. Kereta-kereta semua tinggi. Jadi kereta-kereta Hyundai yang kebanyakannya kita tengok atas jalan ialah benda-benda besar. Hyundai Santa Fe, Hyundai Staria yang besar-besar kan. Sebenarnya ada satu potensi kalau dia orang bawa masuk boleh jual, dan sebenarnya memang dia orang nak jual pun. Tahun ini Hyundai Stargazer, dia punya position ni kat mana? Ini mini MPV lah. So dalam area ni, dalam lingkungan harga ini ada produk Alza, Veloz dan juga Xpander. So termasuk yang ni Stargazer ada 4 lah. Di tengah keributan orang menjual lebih banyak kereta elektrik, kereta-kereta canggih, hybrid, plug-in hybrid apa semua, kita memang sangat kekurangan kereta sub 100,000 yang mampu dibeli oleh orang kebanyakan, especially daripada golongan M40 dan B40 yang nak upgrade pada kereta yang banyak tempat duduk. Jadi kemasukan model ini sangat dialu-alukan lah. Cuma positioning tu kita tak pasti berapa harga yang Hyundai nak jual. Saya assume dia akan lebih mirip harga Xpander berbanding harga Veloz ataupun Alza. Okay, so kereta ni dia besar mana sebenarnya? Besar mana? Okay, sini sikit baru kita nampak dia punya size dia. Dari segi rupa kita nampak dia macam tak besar, tapi dia memang besar. Dia 150mm lebih panjang dia punya body dia, dan juga lebar dia 50mm lebih lebar. Ini 7-seater dengan bentuk yang sangat Hyundai. Hyundai modern, kalau tengok rekaan-rekaan dia memang sangat-sangat lain daripada kereta-kereta lain, tapi dia sama dengan kereta-kereta dia. Contoh kalau kita tengok Hyundai Santa Fe, Hyundai Ioniq 6, Ioniq 5, dia ada satu benda yang dia kongsi, iaitu pixel. Dia berbentuk 4 segi dan juga pixel. Dia sangat pixelate. Bentuk dia berkotak-kotak macam tu. Sewaktu Stargazer ni dibina, saya rasa siluet badan dia tidak menggambarkan yang pixel tadi. Tapi sebab dia nak ikut design language dalam line up Hyundai modern, dia buat. Dan kalau brand-brand lain buat, kadang-kadang dia nampak pelik, weird dan gagal. Tapi Stargazer ni tidak. Dia nampak masih blend dengan proportion ataupun lingkungan badan yang asalnya dicipta bukan untuk design yang pixel. Kalau boleh tengok, dia punya titik ketinggian dia juga tinggi. Dia sejenis MPV yang tinggi lah, macam Alza model lama. Alza yang baru tu Alza palsu. Alza original yang lama tu dia tinggi macam ni. Dan kalau kita tengok kat dalam, dia memang MPV yang moden tapi sebenarnya murah. Kita boleh nampak lah penggunaan plastik di mana-mana, tapi sekurang-kurangnya bila ada skrin-skrin yang macam ni, meter-meter digital, dia tak adalah nampak murah sangat. Tapi on the positioning side, untuk mata kita yang dah biasa tengok kereta-kereta yang dijual dekat Malaysia apa semua, kita tahulah positioning produk tu dekat mana. Okay? Memang terasa lah kalau tengok dia punya aircon ni. Even Veloz, Xpander semua dah pakai digital, dia masih lagi pakai button pusing-pusing macam tu. Memang terasa lah kereta ini kereta bajet. Anyway, dia memang kereta bajet pun. Tapi yang lain sikit daripada layout MPV dalam kelas ni berbanding Alza, Veloz dan Xpander ialah configuration untuk second row. Instead of buat bench seat 3 orang boleh duduk, dia buat captain seat untuk 2 orang saja dekat sini, dan selebihnya 2 orang lagi duduk dekat belakang lah. Yang ini memang agak pelik sebab untuk MPV pada bracket harga ni kebiasaannya orang anak ramai dan nak naik ramai kan. Yang ini secara teorinya boleh naik 6 orang lah kalau kita tengok layout macam ni. Tak tahu kat Malaysia most probably dia buat yang sambung lah, seat boleh naik 3 orang, atau mungkin dia kekalkan macam ni, yang itu kita tak tahu. Tapi mungkin saja di
Thailand ni dia nak tunjukkan perbezaan berbanding dengan model-model yang dia ada. Veloz dan Alza Thailand. Thailand ada Alza ke? Tak tahu lah. Tak ada kot. Okay. Seperti biasalah, dalam dia memang sangat basic lah. Sangat basic. Sebuah kereta basic yang akan dibeli oleh pengguna basic. Tapi dia adalah penggunaan yang bagi saya perlulah. Maksudnya aircon yang dia boleh control blower dekat sini. Dia punya temperature tak boleh lah, blower saja. Dan kualiti kerusi, fabrik dan juga kulit ni saya rasa macam lagi elok daripada Alza ataupun fabrik daripada Xpander. So saya rasa yang Hyundai ni fabrik dia lagi sedap dan lagi premium lah. Seperti biasa, tempat duduk belakang tu kita boleh letaklah kucing dewasa dan juga bayi berumur 6 tahun. Taklah, belakang tu memang bukan untuk full size adult lah. Boleh, tapi untuk perjalanan yang dekat lah. Contohnya daripada Temelloh sampai Mentakak. Tapi kalau Temelloh sampai Kuantan, kejang juga kaki kan. So ini bahagian dalam dia untuk anda yang tak familiar, okay? So dia pakai enjin apa? Enjin 1.5 Hyundai Smart Stream ke apa tu nama dia. 116 PS, 144 Nm torque CVT. So dia punya blueprint enjin untuk MPV kategori ini without assist lah. Maksudnya tanpa force induction, tanpa hybrid, tanpa electrification. Memang blueprint dia almost identical. 110 ke 120 PS, 140 ke 150 Nm of torque. Ini memang enjin yang dihasilkan pada lingkungan ini lah, sama ada CVT ataupun 480 lah. Okey, untuk spek enjin dia ada satu saja. Tapi dekat Thailand, untuk spek overall dia ada dua. Spek bawah dengan spek atas. Harga dia 87,000 dan juga 97,000. Okey, yang atas tu dia complete dengan ADAS blind spot, RCTA, lane keep assist, even dia ada ACC level 2.5. Maksudnya dia lebih mirip kepada Toyota berbanding Mitsubishi lah. Untuk market Malaysia, saya rasa kalau dia masuk, dia akan ikut spek Thailand, spek yang tinggi. Sebab kena ingat, kereta-kereta dekat Malaysia ni kebanyakan bila dia positioningkan balik, kebiasaannya dia jadi premium. Dia akan jadi model yang full spec, jaranglah yang jadi low spec. Sebab kalau tengok banyak negara masih lagi menjual kereta-kereta bertransmission manual apa semua, Malaysia dah tak ada lah. Yang manual tinggal Miata dengan GI Yaris je, yang lain tak ada manual. Kereta-kereta murah tak ada, kereta mahal jadi manual. Okay. Sekarang ni, so itu dia Hyundai Stargazer. Apa pendapat anda tentang Hyundai Stargazer ni, tentang MPV ni, tentang market segmen ini secara keseluruhan? Anda rasa dia stagnan, anda rasa dia berkembang, ataupun generasi-generasi baru dah tak minat dengan kereta-kereta macam ni? Cuba komen dekat bawah. Dan kalau Hyundai Malaysia jual, berapa anda rasa layak untuk dijual harga dia? Sekian, terima kasih. Saya melaporkan daripada Thailand. Ibarat kata pepatah, lebih baik berpuasa tapi tidak bersahur daripada bersahur tetapi tidak berpuasa. Sekian, saya melaporkan.